sekolah. Lepas habis sekolah. Itu yang jadi lepas berakhir. SPM lah. Lepas dapat result. Betul. Tapi result saya bagus. Oh wow, berapa tu? Boleh maksud share saya, sikit tak? kita nak bongkar pada masyarakat, nak bagi tahu yang on dan pandai. Kita masa tu pangkat 1, kita panggil aggregate masa tu. Pangkat 1. Pangkat 1 tau. Tapi berakhirnya di sinilah okey lah kan. Tapi lepas pangkat 1 tu Kak B tak sambung belajar ke? Terus je explore dunia yang Kak B nak explore lah. Saya explore dan saya apply untuk universiti. Semua orang mesti ingat kat luar sana dulu cikgu saya cakap kalau dapat pangkat 1 peluang cerah kan nak dapat masuk ke universiti. Tapi apakan daya, orang kata nasib atau tuah tu bukan pada sebelah saya. Saya apply universiti tak dapat. Tak dapat. Tak tahu kenapa. Kawan saya yang pangkat 3 dapat. Macam mana tu? Cari balik pangkat 3 Kita tu. cari sistem pentadbiran kita pada ketika itu. Sebab saya aggregate 1, tapi bila kawan saya aggregate 3 berjaya menembusi dapat UiTM, saya tak dapat. Bila saya call Jabatan Pendidikan sebab kita tak puas hati masa tu, mereka menyatakan yang itu dipilih melalui memakai sistem, bukan dipilih secara rawak oleh human. Jadi saya terimalah. Lepas tu saya melanjutkan, keluarga hantar saya untuk study di college. Jadi saya belajar bidang broadcasting, major in mass communication.